Assalamualaikum adik-adik. Bertemu kita lagi di sesi Best ni nak lukis apa hari ni? Adik-adik nak lukis pau macam akak tak? Ni, cantik tak? Hari ini akak nak ajar adik-adik untuk melukis pau gunakan buku Bestnya Melukis Makanan dan Minuman. Kalau nak ikut akak melukis, tak perlukan adik-adik untuk sediakan pensel, pemadam dan juga kertas. Ready? Jom. Okey, sekarang kita nak lukis pau. Pertama sekali, kita lukiskan bentuk bujur. Akan nak buat 2 pau, so kita buat 2 bujur. Tak perfect pun tak apa. Okey, 1 bujur. Satu lagi dekat sini. Okey, sebagai lakaran dia. Kemudian kita lukiskan kesan gigitan untuk nampakkan inti. Ini kita gigit, ada lubang sikit. Okey, lepas tu kita buat belah atas pau. Atas pau macam ada buncur sikit. Buat kesan-kesan tarikan dia. Kesan tarik dia. Lepas tu mula kita buat punya inti, feeling dia kat nak buat kari pap ke, ayam ke, daging. Okey, tapi akak buat ni macam ala-ala pau coklat. Ini inti pau coklat dia. Kan bila panas-panas tu macam beruap, so kita buat ada macam kepulan udara sikit-sikit, nak nampakkan macam pau ni panas, baru keluar daripada pengukus. Okey, ini dia punya lakaran dia. Sekarang akan nak padam sikit. Padam halus-halus ni. Padam halus-halus mana kita punya lakaran kita tadi. Okey. So, kita boleh perkemaskan balik. Okey, sekarang nak kasih nampak lagi cantik, akak nak kasih nampak pau ni lagi tebal. Balik dekat atas lakaran kita buat tadi. Okey. Senang tak lukis pau dengan akak tadi? Kalau suka,
adik-adik boleh dapatkan buku bestnya melukis makanan dan minuman dekat website bestnya.com.my. Kalau suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jangan lupa untuk komen juga dekat bawah apa benda yang akan nak lukis lepas ni. Jumpa lagi. Bye adik-adik.